So tak ada marshal. Kita kita ambil sharp turn. Assalamualaikum, welcome back to MYJ Vlog. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Alright guys, hari ini tiba-tiba berada di Johor Bahru guys, bersama Mem. So actually semalam lagi dah datang dari JB. Saya ada buat short footage, tapi short footage tu tak sempat sambung-sambung. Daripada keluar highway tu, sekali dia bagi hujan huyuk, lencun, terus balok lihat nak buat footage lah. So terus sini pagi ni actually second day lah di JB, kita buat new footage. So sekejap buka sikit visor lah, perkuat. So hari ni nak pergi ke CF Moto flagship JB. Alah, hujan rintik lah guys. Ada test ride dan juga first year anniversary lah, ada buat buffet. So banyak sangat suruh lah. Kita nak ke sana hari ni, menjamah sedikit selera makanan di sana dan juga test ride motor yang ada. So saya pun dah register motor 675NK CF Moto. Dah tentulah CF Moto flagship kan, dia jual CF Moto lah. Takkan dia jual motor yang mahal. Honda, Shizuka, tidak lah. 700 MT, saya bawa Mem nak naik 700 MT. Dulu saya pernah test ride seorang. So motor tu baki, naik dua orang, tengok pula macam mana. Dan itulah, ada lagi lah 450 MT yang dah test berkali-kali juga. Tu pun pernah test lah dengan Mem. Saja je lah letak benda Napoleon 250. Kalau boleh lah, sebab kena tengok crowd juga. Kalau ramai sangat, malas lah saya nak test ikutkan dua bike ni je lah, 675NK dengan 700 MT. Yang lain-lain tu selingan lah. So jadi guys, let's go. Kita ke CF Moto flagship Johor Bahru, di bawah TR Moto World. Kod saya pun lupa. Saya ingat CF Moto flagship saja di Johor Bahru. Okay, let's go guys. Kita ke sana terus. Alright guys. Oh, di sini pun ada GV punya event. Apakah event yang boleh saksikan lah nanti, macam grand opening. Okay, kita akan menuju dulu CF Moto flagship. Dah tak jauh, tapi banyak pula traffic light sini ya. Kita sambung sekejap lagi lah, traffic light banyak sangat. Okey, kita dah nak sampai guys. Tidak berapa jauh lagi, lebih kurang dalam 1 kilometer. So dia di tepi highway. Sudah semestinya lah flagship kan. So dalam buat di tempat lokasi-lokasi yang strategik dan semua boleh nampak. So test ride tak tahulah dia boleh lalu ke mana. Sebab saya tengok daripada TikTok pun semalam ada yang pergi test ride, tak nampak pada marshal atau dia open. Allahualam. Depan lagi, sila salah simpang. Sekejap saya tengok simpang ni masuk. Itu dia guys. Kita dah nampak CF Moto flagship di sini. So masuknya di sini. Oh, ya itulah yang datang. So di manakah parking yang boleh? Kita tengok parking kan, sebelah sana parking. Okay guys, di CF Moto flagship JB
So hari ni test ride, saya dah register motor 675 NK dan juga 770X. So inilah masuk. Okay, boleh masuk. So ni 675 NK yang kita nak test sekejap lagi. Ada untuk test ride. So sana counter untuk register, dapat goodies lah. Okay, dan motor lain-lain lah, SRR 450MTX dan 720MTX. Sini hanya untuk test ride lah, untuk validate kita punya lesen apa semua. So ini motor-motor yang biasa. Ini motor yang belum ada available lagi untuk test ride, tapi ada dijual. Saya tengah menanti juga bila boleh test ride. Kali ni tak ada. So agak kecundang sikit dan kekecewaan. Ingatkan ada, tapi tak apa, kita test ride lah apa yang ada. Yang paling penting lepas test ride 可以看到很多朋友已经开始在玩游戏了啊！kita nampak semua kita punya kawan-kawan dah start main kita punya permainan, kita punya game. Nanti Emily akan kasih tahu macam mana langkah dia untuk dapat hadiah. Okey, siapa nak hadiah? Katanya ada game lah, apalah. Okey. Alright， 是的，再次的欢迎我们现场所有的来宾朋友来到我们的 CF Motor Pandan 旗舰店的1周年。Ini akak-akak sukarelawan kita bantu geng daripada tim rela. Terima kasih ya. 现场的朋友，不管是里里外外，我都看到好 kita tunggu 多 lah 好多的 motor sampai ni saya test ride. Sekarang dah ada. Okey, nak ikut. Okey, jom. 675 NK. Okey. Alright. Alright guys. Kita test. Naik. Okey guys. 675 NK. Dan menang hadiah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam game Oh, sedap mat 675 NK. Handle dia lebar. Alright, let's go. Woo! First impression motor nampak macam ringan. Okay. Ni tak ada marshal. Kita bawa sendiri lah, pilih mana-mana. Mami pegang. All the time standby. Bahaya. Dia kata ada jalan keluar. Boleh keluar jalan besar. So berapa lama boleh pakai? Sekejap je lah kat sini kita pusing. Lagi keluar jalan besar tu, tengok. Woohoo! Quick shifter nice guys. Kita takat ni. Okay. Bunyi dia 3 silinder memang nice lah. Handle dia lebar, rasa macam dom punya handle. But the overall memang very nice lah. 675 NK. Okay, kita U-turn sini. Kita keluar pergi highway. So tak ada marshal. Kita kita ambil sharp turn. Sharp turn okay saja. Woohoo. Yalah, harga dia pun best. Tapi ni untuk motor bandar lah. Memang motor city use. Nak bawa dia relax pun okey. Dia taklah rasa agresif macam NTO9. Tahulah, mungkin mood dia kot. Kita pun tak tukar mood. Saya pun malah nak tukar mood. Kita nak test je, nak rasa feeling duduk atas ni dan bawa. Cuma rantai dia ada rasa tak berapa okey lah. Okay, pegang kot kat kami. Oi. Mana masuk? Depan tu ke? Terlajak pula.
Tapi dulu kita ada test ride sekali kat sini. Ha. Okey lah guys, motor ni dengan harga dia. Sekejap laluan ni mana? Lupa. Okey. Dia siap dengan damper. Banyak okey. 非常简单，就是拍照打卡，大家看到我们拍照区，拍照区已经做了这个打卡，拍一张合照，5 star 好评。接下来呢，玩一个小游戏，也就是我们的乒乓小游戏呢， Overall 可以完成。 700 MT pula kita try. Kali ini dengan mem. Okey, ni pusing dalam saja. Okey, Okey, try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 700 MTX. Ini motor touring guys. Dia karakter memang karakter touring. Memang dia rasa bulky. Tu dia beza daripada zone test. So tak boleh pergi jauh. Kita buat. Okey, ini motor memang besar. So feeling, sound, sebenarnya rasa vibration semua macam Versys 650. Cuma ini nak bawa test naik 2 orang lah dengan pilihan. Macam mana rasa? So daripada segi power saya tak ada masalah naik bukit semua ni. So kita test dalam ni lah. Kita tak ada nombor plate. Oh, one way lah. Okay, terus ya. Si okey lah. So gearing dia macam Versys lah. So sini pusing kat dalam ni saja. Untuk test ride. Boleh pusing kat atas jalan. Okay, so kita nak ambil tempat macam ni sebab kita nak tengok nak U-turn nanti macam mana, okey ke tak. So seat dia asal lembut lah setakat ni. Itulah dia punya problem. Satu, dia punya low RPM dia tak berapa mantap lah. Dia tersengguk-sengguk. Tapi daripada segi handling bawa okey lah. Cuma Versys 650 lagi tinggi. Yang ni dia besar, dia tak tinggi sangat. So macam mana kita nak U-turn ni? So kita nak ambil ni, kita nak rasa kesukaran dia. Motor tak tinggi, kaki pun flat foot. Pusing kat dalam ni. Tengok kat depan ni boleh pusing tak? Cari besar sikit. Kita nak make U-turn lah. Sharp turn. Bukan sharp turn, memang U-turn. Tadi NK675 boleh U-turn dia terus. Yang ni boleh tak? Kita try kat sini. Bau kopi. Aduh. Letak tongkat Mami situ. Tongkat belah tu. Turun tongkat. Berat lah. Itulah Mami berat. Naik Mami. Ayo. Itulah. Berat tu. Aduh, lah dia berat. So bila dia kepak habis, itulah jadi macam tadi 675 MK tu tak kepak habis. So bila kepak habis, memang sangkut lah. Mana? Sini ya tadi. Tak tahu jalan sini ya.
Tak ada lah kot. Jalan serik lah kot. Tak tahu mana pusing. Tambah lagi dia. Dia tambah sikit. Okey. Dia dapat tipu apa? Dia tu dia patah tu. Wallahualam. Mungkin lah kot ada orang mata-mata. Dia patah balik. Yang percuma. Okey, SPG 1 minyak oil hitam. Ada kamera. Okey. 那当然，除了我们的摩托车的优惠呢，全场在售的就是头盔。 Okey. Alright guys. Okay, MT-700. Untuk dapatkan Lepas tes, kita makan dulu. Ini ada 是的，所以再次的提醒大家，如果各位朋友们 Inilah 还 buffet-buffet 没有 yang ada. 到我们的柜台 So, 签 mem tak 到 sabar ni. Balon 可以 dulu. 上自己的 Saya ajak lagi yang cari tempat. IC 号 Yang tempat mana 码 yang 呢， ada. 待会吃了之后可以。 Okay, jom kita ke atas. Ada bahagian game. Oh, sini bahagian motor lah. Tu dia letak stok. Jom, naik atas ni. Okay, ni dia punya game area. Apa game area dia? Jom kita tengok lah. Kita explore. Dia beritahu macam tu, kat atas ada game, kat bawah pun ada game. So, oh, ada skuter elektrik. Murah guys. Ini nak bawa pergi masjid, pergi market boleh kan? Sini lebih kurang dalam 100 kilo boleh tahan bateri. Okay. MTX tadi tak ada test ride lah, tapi saya ada test duduk atas je. Ni nampak macam menarik. Engine KTM, ada quick shifter, tangki kat bawah. So lebih kurang berat dia distribute guna macam BMW lah kat bawah. Okay. Alright guys, itulah tadi kita punya test ride. So ada agak-agak tension keadaan, kekalutan. Boleh pula U-turn terbalik. Apa nak buat? Dia mati enjin. Dia cakap dia punya low RPM tu. Itu yang membuatkan masalah kepada motor adventure. So motor adventure bagi saya dia kena low RPM yang betul-betul nice. Bila nak naik berdua seorang tu tak ada masalah. Dia dua orang kan jadi macam ni, kekalutan. So dia mati enjin time kita nak U-turn. Bukan sebab tak koyak minyak, kita dah kepok habis kan. Handle pun sampai kat tangki. So itulah pun skill jugalah nak main minyak tu. Sebab tangan pula dah tarik panjang, belah kiri kan nak tarik kelas lagi. Dia mati tak sempat nak tarik kelas, tak sempat. Kita tahan kaki nak memang tahu dia dah berat sebelah kan. Itulah masalah dia. Motor tu kalau tengok dekat TikTok pun banyak lah yang mana user pakai motor tu tergolek tu biasa. Sebab motor tu bulky. Dia bulky macam mana, besis pun tak rasa besar macam tu. Dia pakai bunyi besis, sama kat besis low RPM dia macam tu lah lebih kurang rasa. Tapi entahlah macam mana nak explain, saya pun tak tahu. So dah bawa banyak motor, memang ada karakter motor bila naik seorang low RPM tak okey, naik seorang okey, naik dua orang memang motor akan jadi berat. So bila nak take turn tu, U-turn, memang dia akan jadi lebih berat lah. Yang masa first tempat U-turn yang sama, mudah kan untuk NK 675 NK tu, tak ada masalah kan. Sebab dia punya low RPM ngam. Lepas tu handle dia taklah lebar sangat. So kita boleh beratkan motor sebelah kiri, badan saya sebelah kanan supaya ada keseimbangan. Yang tu saya cuba buat teknik yang sama
hilang juga keseimbangan. Tak boleh buat apa lah, dia besar. So itulah dia funny moment. Test ride first time happen. Itu biasa. Nasib baik tak ni lah, sebab motor bukan jatuh habis kat, saya tahan dengan kaki. Just lepas tu saya letak lah, dah tak boleh angkat lah. Mem kena turun, saya angkat motor naik balik, start bagi hidup, jalan. So tak ada apa-apa yang serius. So dah lepas makan, game tak sempat lah tadi guys. Rasa macam malas pula game, sebab berfikir naik motor kan, nanti dapat payung, mana nak balik, leceh lah. Tu rasa macam tak apalah, tak payahlah buat main game-game, lagi dapat leceh pula. So tinjauan dan gerak balik sekarang lah. So saya rasa setakat ini sajalah kot video kali ini di Johor Bahru bersama Mem Test Ride CF Moto Flagship CF Moto. So kita berjumpa lagi di lain siaran. So hari ini 2 motor saja kita recap, 675 NK CF Moto naked bike. Mem kata ada ngam dia main enjin, tapi duduk belakang seat kecil lah. 700 MT dia kata seat belakang, pilihan kata ngam okey. Tapi dia pun cakap motor ni rasa besar. Itu dia yang duduk belakang lah. So beza masa try zone test, masa try 900 MT 800 MT dan motor-motor lain lah. So itu saja, kita berjumpa lagi di lain siaran. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Yang sudah subscribe, like, share dan komen. Terima kasih kerana menonton MYG Vlog. Berjumpa lagi. Assalamualaikum, ciao cincau dan bye bye.